dah kebiasaan kita nak hari raya. Jom kita pakai baju raya. Nanti kang raya semua. Baju raya dulu. Okey, dah siap. Kata kan? Baju saya warna kuning. Very free kalau saya tahu. Okey. Sekarang ni biasa kita pergi tu je lah, dimensi portal Roblox lah. Macam mana kau pakai? Nak tak? Nak ke tak? Macam mana ke? Kira macam grind time. Dah dekat underground dah. Betul lah. Okay. So ni untuk kau grind time. Go. Halo guys. So kita dah sampai ke dimensi kampung Duriai untuk OP Paint. So kalau korang tengok ke sini, inilah rumah kampung. Ke sini kita ada banyak benda yang baru. Kita tak tahu kenapa ada sampah terbakar. So hari ni saya akan tunjuk korang dan ajar korang siapa OP Paint ni sambil tengah explore dunia OP Paint. So first kali kita sampai ke rumah OP Pendalu, iaitu rumah hijau pak. Kalau korang ada tengok episod kalau korang yang tengok video-video OP Paint ke cerita-cerita OP Paint, dia ada buat satu video pasal tentang rumah hijau pak. Okay, so kalau korang tengok kat sini kita ada Upin Ipin yang si botak, kita ada Ijat, kita ada Fizi, kita ada kucing, tak tahu siapa, Opa, Maki, Kesan, Raju. Dan ini adalah orang-orang karakter game dia agak pasal timbul. So, kat sini kita ada meja makan untuk buka puasa ke atau berair bersama-sama keluarga. Okay. Dan ni kita ada bilik piping, agak kecil sikit, tapi kalau korang tengok dekat cerita dia punya bilik besar. Ni bilik Kak Ros, memang Kak Ros warna pink, tapi bilik tak banyak perabot. Ni bilik Opa, rumah Opa bersama, tak banyak perabot juga. Okay, ada dalam tu. Dan ni adalah bilik store, manakala ada bilik rahsia kat belakang ni. Kita tak tahu kat dalam cerita ada apa yang saja, tapi yang letak benda ni macam laci tahu. Ada bilik kaca sekejap untuk orang tetamu-tetamu. Yup. So yang saya ceritakan, sepatutnya ada meja makan dekat sini. Orang Upi Ipin, Kak Ros semua buka puasa kat sini. Dan kebanyakannya diorang pindahkan meja semua dekat sini untuk beraya nanti tak ke kampung ke apa. Dan kita kat sini kita ada dapur, kat sini adalah tandas suam, air tu tandas. Kalau ni macam mana dia dan whip. Dan kalau korang keluar kat sini ada kebun Opa. Opa memang biasanya tanam sayur, tapi sebabkan dia orang tak bina macam pokok-pokok sayur ke apa, memang dia letak rumput je lah. Tapi kalau korang tengok dari cerita Pipin, memang ada sayur-sayur yang dia Opa tanam. Okay, so rumah Pipin dah siap. Dan sebentar saya tengah dalam perjalanan pergi rumah orang lain pula. Saya akan cerita korang siapa Pipin dia. So Pipin ni adalah sebuah cerita televisyen masa dulu-dulu. Pipin pernah dibelakonkan ke dalam TV channel masa TV9. Dan Pipin telah dicipta oleh Lex Computer Producer. Aku tak tahulah apa maksudnya, tapi itu. Dan bila Lex Computer Producer untuk buatkan cerita sebuah OP Ipin ni, dia membuat satu OP Ipin yang berkembar, yang contohnya Ipin dia suka ayam goreng dan juga dia botak, dia pakai baju biru dan dia ada tip lah kat belakang dia. Untuk Ipin, dia ada rambut kecil dekat atas kepala dia dan dia ada macam
pakai baju warna kuning semua. So UPP ni dia biasanya disediakan dia hasilkan dari Shah Alam, iaitu Selangor. Memang popular sekarang. Dan kalau korang orang-orang English ke orang-orang Cina, India ke tak tahu pasal benda ni, pergi tengok dekat Astro Ceria, Astro Prime, TV2, TV9 dan MCTV, Trans TV. Dan UPP ni cerita UPP dah dikeluarkan dekat Disney dengan Netflix lah guys. Okay, so nak ceritakan pasal UPP ni. UPP ni sebenarnya adalah budak-budak berumur 5 tahun. Sebabkan dah producer yang buat UPP ni, animasi UPP ni, dia daripada tahun ke tahunan UPP tak berubah umur, sama dengan Kak Ros, Opah dan yang lain-lain. Cuma umur diorang berubah dekat real life. Dan kalau tak silap saya, UPP telah membuat 3 jenis movie yang paling popular sekarang ni. 3 Dan UPP ni berumur 5 tahun saja, tak banyak tapi 5 tahun saja. Dan kebanyakannya UPP ni telah buat movie yang pertama diorang itu, iaitu Gang The Adventure Beginning, iaitu cerita geng yang geng yang macam mengembara dekat luar hutan ke apa. Dan video cerita ni telah dipaparkan dekat dalam seluruh warga Malaysia sejak daripada tahun-tahun lama-lama lagi ya. Dan kita juga dan saya suka juga cerita Pipin sebab dia bukan saja buat cerita yang agak seronok dan agak lawak. Dia juga ada buat movie, ada buat lagu yang paling saya suka lah. Tapi lagu yang paling saya suka tentang Pipin adalah kita Sahabat Selamanya. So kalau korang tak tahu lagu Sahabat Selamanya, dia dinyanyikan dengan lelaki tak tahu nama dia. Saya tak ingat nama dia. Tapi itulah, saya memang suka dengan video dia. So diorang daripada 2007 Kuala Lumpur International Film Festival 2007 lagi diorang buat video Pipin. Diorang ada idea untuk cerita Pipin ni. Dan kebanyakannya adalah UPP ni adalah karakter pertama diorang. So daripada buat satu karakter yang utama, diorang akan buat 2 karakter utama, iaitu Upin dan Ipin. Dan juga diorang tak akan letak hanya Upin sahajalah dekat dalam cerita. Dia perlukan ada karakter banyak. Jadi dia akan letakkan keluarga dia sebagai Ros yang berumur 68 tahun dah, dan dia punya nenek dia iaitu dipanggil salah. Kak Ros 17 tahun Kak Ros. 68 lain macam. 68 tu adalah nenek dia orang iaitu Opa. UPP ni bertingkah bersama Kak Ros dengan Opa sebabkan dia orang adalah anak yatim. Ada kejadian aksiden dengan keluarga dia orang UPP dengan juga Ros. Saya tak tahu apa jadi dengan mak apa dia orang, tapi kita istighfar je lah untuk keluarga mereka ya. Okay. Dan dia orang ada kawan-kawan sahabat dia yang paling ceria. Dia orang sama umur dengan UPP, iaitu Memeng, Jarji, Ehsan, Fizi, Mail, Susanti, dan Raju. Semua adalah kawan-kawan dia yang paling diorang tu suka bersama-sama. Dan diorang punya headman, diorang ketua kampung dekat kampung Duit Runtuh ni adalah Tok Dalang. Okay, so kita pause ya begitu tu. So pasal Tok Dalang ni adalah dulu masa season 2 ke 3 saya tak ingat. Tapi masa season tu diorang ada buat episod tentang badminton. Sebab tu korang tengok kat sini ada pagar badminton yang diorang main. Dari kat sini kita ada tempat nak buat rendang ke atau dodol tak ingat. Tapi memang ni buat dodol lah. Dekat sini kita ada rumah atuk yang dihias dengan warna biru semua. Ada warna kuning-kuning sikit. So kat sini kita ada tempat duduk. Saya rasa kita tak pernah pun nampak atuk duduk kat sini, kawasan sini. Apa sebab dia panjat pula. Kita kat sini kita ada bilik tetamu, TV semua.
Dah kita ada dapur. Okey, jap. Sepatutnya ada macam dinding kat sini yang halang laluan, dan kat bawah tengah-tengah ni ada tangga, tapi cuma dia letak tangga sini jadi tak nak buat banyak kerja. Kat sini kita ada tempat dapur, tak banyak apa perabot yang dia letak kat sini, dan kita ada belakang juga. So kat sini dekat bawah rumah Atok ni sebenarnya ada bilik store yang Atok simpan kat semua ni. Kalau korang tak tengok cerita movie Upipin, iaitu Curse Zaman Tunggal, ya. Curse Zaman Tunggal adalah cerita yang paling popular sekarang ni dekat tu. Masa 2019 kot dia bukan 2019 kot dia post video. Dan cerita Curse Sama Tunggal tu ada beberapa orang yang menjadi karakter-karakter situ. Nanti kita akan pergi situ nanti, ya. So Tok Dalam ni dia ada store yang besar, sepatutnya ada banyak barang lagi, tapi sebabkan developer tak banyak sangat kerja, dia pindahkan lah. Okay, sekarang kita akan pergi ke rumah. Itu adalah kedai runcit. So, kalau korang dah tahu, kedai runcit ni sebenarnya adalah sebuah kedai yang dihaskan untuk Abang Is. Abang Is ni adalah abang kepada Mail. Abang Is ni adalah seorang perjuangan dan seorang usahawan muda lah. Dia bekerja sebagai penjual sejak kecil lagi, ya. Dan masa tu diorang juga ada letak sikit-sikit karakter lah. So karakter-karakter dulu yang masa sampai season 1 dan sampai season 10, mereka semua dah quit dan dah tak berlakon dah dalam cerita Upipin. So jadi kita itulah, Upipin, bila kau nak buat tambah lagi karakter? Aku itulah yang lain lama punya. Okay, so kat sini kita ada tempat apa ni? So kat sini kita ada tempat komputer. Kalau yang season 5 kot, season 5 diorang ada buat video tentang Sarjan Musin. So Sarjan Musin tu adalah video yang pertama yang dihasilkan oleh Let's Producer ni. Dan kebanyakannya adalah untuk membuat cerita kartunis. So daripada cerita Pipin, dia akan buat lagi satu kartun dalam cerita Pipin tu. Salah ni. Tapi kat sini hanya nak beli kalau nak. Kau tahu ni Roblox punya. So kat situ itu adalah rumah Fizi, tak ingat kalau tak salah aku. Rumah Fizi. Rumah Abang Saleh. Salah, siap. So rumah Abang Saleh ni didesain dengan warna pink semua. Dia ada macam tu. Abang Saleh adalah pekerja penjual kedai kahwin lah, macam dia buat benda-benda kedai kahwin semua. Dan ni adalah rumah Devi. Rumah Uncle Mutu. Uncle Mutu adalah seorang karakter yang menjual dekat kedai runcit. Dia jual macam kedai mamak nak cakapkan lah. Dan kat sini dia ada buat design dia pada hari Deepavali lah. Kalau tak ingat saya, dia itu season 6 kot dia buat benda tu lah. Dan ni kita ada rumah Memang. Memang ada design untuk tanggung-tanggung ni. Dah tahu dah. Okay. Dan seterusnya kat sini kita ada kawasan pisang lah, pokok pisang. So kalau korang tak tahu, kat sebelah kawasan ni ada, dalam cerita kalau nak ceritakan dalam cerita, ada macam tempat pisang-pisang ni. Tapi sebenarnya pisang-pisang tu sepatutnya kat sana, tapi dia orang letak kat sini dulu. Dan yang terakhir kat sini kita ada tempat playground Upipin yang orang suka. So kalau korang tak tahu, orang-orang yang kat sini yang tengok video ni tak tahu, dulu diorang punya pondok ni berwarna coklat. Dan diorang ada buat satu video yang diorang rumah pondok coklat tu telah dihancurkan, dan
diroboh oleh Ehsan sendiri. Aku tak tahu macam mana dia boleh robohkan. Dia hanya tanduk kepala dia kat Tian ni, kuat juga, keras juga kepala dia. Tapi kebetulan ni adalah tempat diorang yang baru diorang sekarang, dan diorang dah mula suka dengan benda tu. Diorang dah review dah. Yang hanya rumah asilan. Yang ni adalah rumah Charcik. Tak silap aku lah, rumah Charcik. Itu hanya rumah Fizi. Pastilah itu hanya macam rumah saja. Okay, ini dia kedai runcit Uncle Mutu. Okay, so kalau korang tak tahu, Uncle Mutu dia adalah design untuk membuat kedai runcit dan jual makanan-makanan untuk customer. Dan kat sini kita ada lembu. Lembu ni bernama Sepi. Sepi ni dah lama dengan Uncle Mutu sejak dari kedai runcit ni. Dan dia orang berdua adalah sahabat. Kalau ada apa-apa terjadi kepada Sepi, jangan tahu. Okay, dan kat sini kita ada rumah Uncle Atong. Uncle Atong ni adalah pembeli dan penjual. Ditolong kawasan kampung ni untuk jual barang-barang antik dan barang-barang lama-lama lah. Dan barang-barang lama tu dia beli juga surat khabar tu semua untuk jual kepada tempat recycling lah. Macam dia dapat lagi duit untuk jaga bumi ni lah. So terima kasih Uncle Atong untuk kerja kau. Dan kat sini kita ada rumah Ehsan. So Ehsan saya rasa dah ada berapa episod dah. Producer letakkan cerita episod kat rumah Ehsan ni. So, macam ada cerita yang kolam, Cik Bidadari dan macam-macam lagi lah. Dan kat sini kita ada rumah Raju ke Ijat, aku okay. Dan kita ada kawasan sekolah. Okay, so apa korang tak tahu, biar saya cakap cerita balik pasal karakter. Sekolah ni adalah sekolah Tadika Mesra Upin dan Ipin di kawasan Kampung Duri Runtuh ni. So ni adalah sekolahnya kat kawasan Kampung Duri Runtuh ni. Tak jauh sangat. Kalau ikut dalam cerita, dia agak jauh lah bagi bandingan dia. Dan sekolah ni ada banyak kisah-kisah lama, okay. So sekejap biar saya itu. Okay, so kat tengah-tengah ni adalah kelas mereka. Kelas 5 Aman, kau tak silap aku 5 tahun 5 Aman Kelas Aman lah yang paling dia tu. Kat depan ni sebabnya ada meja guru. Okay, ada meja guru tu, iaitu guru jasmani. Cikgu jasmani. Cikgu lama diorang, dia dah start kena pergi ke universiti. Dan saya rasa sekarang ni dah 2025, aku rasa dah kahwin kot, tak pasti lah. So kat sini kita ada banyak-banyak karakter kat sini. Upin dan Ipin duduk sini. Kita ada Meme, Mail, Ehsan, Fizi, Charji dengan Susanti. So kat kawasan belakang ni ada budak-budak baru juga yang korang tak tahu. So ada 4 nama orang yang duduk kat belakang ni sebagai karakter sebelahan lah, karakter sampingan, iaitu Susanti, Zul, Ijat dan Devi. Susanti dia memang karakter yang selalu berlakon dekat cerita Pipin. Dan Ijat, Zul dengan Devi pernah masuk satu episod. Berapa banyak episod lah dia boleh berlakon. Tetapi sampai sekarang Devi dia pelakon suara Devi dia dah tak ada. Dia dah tak berhenti bekerja sebagai karakter Devi. Jadi ada 2 karakter yang dah tak berlakon dah, iaitu Nurul dengan Devi. Rasa saya dah banyak kali dah nampak Devi dengan Nurul dekat sekolah. Tapi cuma saya tak pernah nampak Nurul, budak perempuan yang nama Nurul, berlakon dekat dalam cerita Pipin. Dia tak langsung bercakap. Pipin, bila kau nak masukkan Devi? Bila kau nak masukkan Nurul? Tunggu lama dah. Nurul pun tak berlaku apa-apa lagi. Tolonglah bagi kerjasama. Okay, so kita dah selesai sekolah ni. Sebenarnya kat dalam game ni adalah banyak-banyak sikit rahsia lah, benda-benda rahsia.
Tapi kita tak cerita benda tu lah. Okay. So kat sini kita ada kawasan rumah, kawasan kecemasan hospital. So Upipin dia ada buat lebih kurang 2 episod tentang hospital ni, kecemasan. Macam jaga kesihatan, vaksin semua ha. Dan tempat hospital ni lah dia orang buat tempat-tempat untuk kecemasan ke apa. Cuma ni dia kecil lah dari luar. Dari luar dia nampak kecil tapi dari dalam dia agak besar. Dekat sini kita ada kubur yang kosong. Tak kenapa kosong. Mana pergi kubur ni? Tak apa apa pun. Ni itu sikit tu, itu sikit je. So kat sini ada kawasan Upipin. Upipin dan mak ayah diorang. Saya rasa diorang punya mak ayah dekat sini kot. Untuk diorang waktu raya diorang akan selalu berjumpa dan berziarah dengan mak ayah diorang kat sini. Macam tu lah. Lepas tu kat sini kita ada surau. Okay. So biar saya jelaskan kat korang. Okay. Ini adalah namanya Surau An-Nur. An-Nur dekat kampung Duri Runtuh ni. Ini adalah desain surau lama mereka. Surau lama mereka. So apa yang terjadi sebenarnya, ada satu episod tu surau ni telah dibakar. Surau mereka ada keakibat jatan elektrik lah. Jatan itu telah dibocor dan mula bakar satu surau ni. Masa tu Pipin dan kawan-kawan lain tak ada tempat lain, jadi diorang terpaksa kena solat dekat Dewan lah. Sepatutnya ada Dewan kat sini, tak buat. Oh ya, dan ada satu kat belakang kawasan ni sepatutnya ada surau. Surau yang mereka bazar. So bazar selalu kan kita nampak Mail menjual makanan dekat bazar ke kat tempat pasar ke. Mail memanglah usahawan muda walaupun dah kecil-kecil lagi dah tahu meniaga. Okay. Sabar sekejap biar saya balik ke tempat kawasan Upipin sekejap. Sebab saya rasa kita dah explore semua rumah dah kat dalam game ni. Upipin dah dikenali sebagai orang yang paling cerita yang paling popular dekat YouTube, Netflix, kat mana-mana je lah. Dan tak silap saya Upipin dah lebih kurang so last cover producer dah sampai 23.20 million official. Kalau korang nak tengok video diorang dan cerita Upipin yang diorang buat, link ada dalam description saya ya. Okay. So saya rasa itu saja sampai sini video saya tentang Upipin semua benda. Harap saya tak membazirkan korang lah untuk video ni. So itu sajalah untuk video hari ni. Harap korang suka semua. Tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe, share dengan korang. Dan selamat hari raya bulan nanti ya. Dan selamat hari bulan puasa. Saya Gak Lu. Nanti apa-apa terjadi kang, saya pula yang tu biasalah. So itu saja. Terima kasih. Bye bye. Okay, so ini adalah tambahan video sikit. So dalam video ni aku punya suara ada mambling sikit. So saya berharap maaf kepada guys dan rakan-rakan yang tengok video ni. So sebab saya tak tahu nak fikir apa tadi masa tengah cakap. Dan terima kasih kepada siapa-siapa yang tengok video ni. Harap korang have a good evening, harap a good day. Dan saya harap korang akan terus berjaya. Tapi jangan lupa tolong like, subscribe sebab kita yang pencapaian nak sampai 1k. Okay, tak banyak 1k. So terima kasih untuk tengok video saya. Harap korang ada enjoy your good evening. See you tomorrow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.